Part 2 untuk SPM student dengan Form 4 student final year dengan SPM korang. Kertas exam matematik kertas 2 selalu keluar apa? Pergi tengok balik part 1 kalau tak rugi je korang. Bab 4 untuk Form 4 operasi set kena tahu kesatuan, persilangan, unsur, bilangan unsur, subset, gambar rajah Venn. Kena tahu nak kira bilangan apa yang dia nak. Lepas tu korang kena tahu macam mana nak loretkan dia punya set yang diberi tu. Okey, lepas itu kita ada bab 5. Rangkaian dalam teori graf dekat kertas 2. Dia boleh tanya korang senaraikan dia punya bucu, dia punya tepi. You need to know how to list down with the set notation. Okey, lepas tu kena tahu bilangan darjah, the number of degree, ada formula 2 darab ages. And then kita ada beberapa jenis graf yang kamu kena tahu macam mana nak lukis. Graf yang ada arah, graf yang tak ada arah, graf yang ada pemberat, graf yang tak ada pemberat, kena tahu dan kena ikut. Kalau tak dapat markah nanti yang penuh. Kamu kena tahu apa itu pokok dengan the tree. Kena tahu what is that. Lepas itu kena lukis. Dan kamu kena tahu what is subgraph. Okay. Continue dengan bab 6. Bab 6 ni ketaksamaan linear, korang kena tahu bentukan ketaksamaan linear tu sendiri tau. Contohnya macam X lebih besar kurang daripada 10 ke. Like that, you need to know how to bentukkan. Dia akan tanya 2 atau 3 macam tu kat kertas 2 nanti. Lepas itu, dia akan suruh korang lukis graf lagi. Dan dalam nak lukis graf, korang kena label dia punya plotting sendiri. So, kena buat jadual sendiri untuk guide korang. Jangan lupa lukis graf dengan correct skala. Skala kena betul. Kalau tak nanti salah graf korang. Dan kena tahu macam mana nak loretkan kawasan yang sesuai. Yang memuaskan ketaksamaan linear yang korang buat tu. So kena tahu semua ni. Jangan lupa ikut dan like sebab kita ada part 3.